Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Janah Jalidar dalam episod podcast Suara TV pada kali ini. Dan kita nak bercakap mengenai sesuatu yang agak penting sebenarnya bagi kaum wanita lah seperti saya ni. Jadi kita nak bercakap mengenai lada. Mungkin perkara pertama yang terlintas di fikiran kita mengenai lada, macam lada hitam atau lada putih dan sebagainya, ia merupakan satu bahan yang penting dalam masakan bagi kita lah. Jadi kita tak tahu sebenarnya di sebalik itu, di sebalik sebiji lada ni sebenarnya wujud satu industri yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar dan melibatkan puluhan ribu pekebun-pekebun kecil dan turut membawa sebenarnya nama Malaysia ke pasaran antarabangsa. Jadi sejauh mana sebenarnya industri lada negara mampu berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan juga di pasaran global, dan juga menuntut generasi baru untuk mengetahui sejauh mana lada di negara ini boleh pergi ke peringkat global atau antarabangsa. Jadi untuk membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam lagi, kita bersama dengan seorang tamu yang sememangnya dekat dengan pembangunan industri lada negara yang berusaha, Encik Vincent Sawat, iaitu Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia atau Malaysian Paper Board MPB. Selamat datang Tuan ke Suara TV. Terima kasih, Puan. Sihat Tuan Vincent? Ya, sihat. Saya baru pertama kali sebenarnya bertemu dengan Tuan Vincent. Katanya daripada Sarawak terbang ke Kuala Lumpur untuk podcast di Suara TV. Jadi kita nak bincang sebenarnya mengenai lada ni. Mungkin ramai yang masih belum tahu apa sebenarnya kegunaan lada atau sejauh mana pasaran lada ni boleh pergi sehingga ke peringkat global. Jadi mungkin boleh kita teruskan kepada soalan-soalan Tuan Vincent? Ya. Baik, Tuan, kalau kita sebut mengenai Lembaga Lada Malaysia, mungkin masih ramai yang tertanya apa sebenarnya fungsi agensi ini. Mungkin boleh Tuan Vincent jelaskan apa peranan MPB dan mengapa ia penting kepada pembangunan industri lada negara. Silakan. Okay. Terima kasih, Puan. Saya percaya apabila kita menyebut pasal berkenaan lada, dalam konteks ini kita merujuk kepada Piper Niagara, iaitu yang menghasilkan lada hitam dan lada putih, dan bukannya cili, sebab kebanyakan orang dia ingat lada ni merujuk kepada cili. Tapi dalam konteks ni ialah lada hitam dan lada putih. Dan balik kepada penubuhan Lembaga Lada Malaysia, kita ditubuhkan pada 1 Januari 2027 dan kita dipanggil Lembaga Lada Malaysia. Kita pun berperanan untuk membangunkan industri lada di Malaysia di peringkat huluan, penyelidikan sampailah kepada pemasaran. Peranan kita. Okey, baik. Ramai juga mungkin Tuan Vincent yang tidak tahu bahawa Ibu Pejabat Lembaga Lada Malaysia ni terletak di Kuching, Sarawak kan. Jadi mengapa Sarawak dipilih sebagai pusat pentadbiran MPB, dan adakah kerana kita tahu Sarawak merupakan pengeluaran utama lada negara, dan mungkin apa signifikan negeri ini kepada industri lada keseluruhan untuk Malaysia sebenarnya, Tuan? Okay, terima kasih, Puan. Kalau kita melihat dari sudut sejarah, industri lada ni berasal dari India. Okay. So dia mula dibawa masuk oleh pedagang rempah. Lalu mula-mula ditanam di Malaysia di Pulau Langkawi, Kedah. Lepas tu dia ditanam di Johor, dan lepas tu dia ditanam di industri tu berkembang di negeri Sarawak sampai sekarang. Jadi kenapa Ibu Pejabat Lembaga Lada Malaysia di Sarawak, Kuching, Sarawak? Sebab 98% penanaman lada ni terletak di Sarawak. Manakala bakinya terletak di Johor, Sabah dan negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Yang 22% tu. Itu sebab kenapa Ibu Pejabat terletak di Sarawak. Dan untuk makluman Puan, Lembaga Lada Malaysia merupakan badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi Malaysia. Baik, Tuan, soalan ni agak menarik sebenarnya. Ramai yang keliru dengan lada hitam dan juga lada putih ni. Mungkin boleh Tuan terangkan perbezaannya. Adakah keunikan serta nilai komersial kedua-dua jenis lada tersebut berlainan atau bagaimana? Sebab saya sendiri pun tak boleh bezakan apa sebenarnya beza lada hitam dengan lada putih ni. Kalau masakan tu memang ada beza, tapi mungkin orang ramai nak tahu apa sebenarnya signifikan dia, bezaan dia. Lada putih ni, lada ni dia berasal dari pokok yang sama, lada putih, lada hitam. Dia dalam keluarga macam pokok sirih. Kalau nama saintifik Piper Niagara. Jadi untuk menghasilkan lada hitam, kita petik lada hijau yang telah matang, kemudian kita jemur beberapa hari sehingga dia bertukar warna menjadi hitam.
Itu kita panggil lada hitam. Manakala untuk menghasilkan lada putih, lada hijau yang sama dari pokok yang sama, kita petik, kita rendam dalam air mengalir di sungai selama 14 hari. Jadi dia punya kulit tu tanggal. Jadi tinggal yang tempurung dia. So itu kita bersihkan dan kita jemur, itu yang menjadi lada putih. Jadi lada hitam dan putih berasal dari pokok yang sama, proses penghasilan tu yang berbeza. Kita jemur jadi hitam, kita rendam jadi putih. Macam tu. Dari segi penggunaan dia untuk sektor makanan bergantung kepada cara masakan. Kalau untuk sup lebih sesuai lada putih. Kalau untuk barbecue, masakan goreng-goreng tu kita boleh lada hitam. Tetapi dengan perkembangan industri terkini, kita boleh nampak di sini lada juga boleh dihasil bukan saja untuk menghasilkan makanan ataupun dalam masakan, tetapi juga untuk produk bukan makanan. Contoh dia body mist, minyak wangi, lotion, dan juga sekarang ni kita punya pegawai pendidik sedang membuat penyelidikan berkenaan penghasilan produk dalam bidang aromaterapi, nutraceutical dan juga pharmaceutical. So itu untuk langkah jangka panjang kita lah untuk mempelbagaikan penggunaan lada. Kita ingatkan lada ni hanya untuk masakan, tapi di depan saya ni sebenarnya saya ada lihat sedikit keunikan yang di sebelah hujung tu, kalau tak silap saya apa Tuan, dia ada lotion ya? Lotion, ya. Lotion pun boleh dikeluarkan dengan menggunakan lada. Jadi ini sebenarnya satu benda yang baru. Bukan ramai yang tahu. Sebenarnya saya pun sebenarnya first time tengok ada lotion daripada lada. Jadi nanti kejap lagi kita akan tunjukkan satu persatu barang-barang ni, sebab ni pun agak menarik. Ada paste masakan, ada, yelah ini seperti yang selalu kita jumpa dekat dapur, ada lada hitam, lada putih. Seperti yang tadi Tuan Vincent beritahu, lada hitam dijemur, lada putih direndam. Okey, jadi sekarang kita dah dapat ilmu baru dah. Baik, Tuan Vincent, kita tahu keluasan tanaman lada dekat Malaysia ni sekitar 8,200 hektar dan diusahakan oleh kira-kira 39,000 pekebun, dan industri ni menyumbang sekitar 2.27 bilion kepada KDNK negara pada tahun lepas 2025 ya. Jadi mungkin kita nak tahu pandangan Tuan Vincent, bagaimana industri yang berskala agak kecil ini mampu menghasilkan nilai ekonomi yang begitu besar, dan apa yang membezakan pendekatan Malaysia berbanding dengan negara pengeluar lada yang mungkin lebih besar, Tuan Vincent? Ya, terima kasih. Untuk industri lada Malaysia, kalau kita tengok dari dulu, dia tunjang dia adalah pekebun kecil di luar bandar. Salah satu faktor kenapa lada ni sesuai sebagai salah satu komoditi untuk menjana pendapatan pekebun di pedalaman, disebabkan lada ni dia tidak memerlukan kawasan yang besar untuk ditanam. Lepas tu dia boleh dituai dan disimpan untuk tempoh yang lama. Kalau kita bercakap untuk penduduk di luar bandar yang jauh dari pekan, jadi mereka menghadapi masalah logistik. Jadi lada ni satu-satu komoditi ataupun tanaman ekonomi yang amat sesuai untuk mereka, yang tidak memerlukan mereka memasarkan hasil tu serta-merta. Sebab itu kalau kita tengok di Sarawak, tunjang belakang industri lada ialah masih dimonopoli sebahagian besarnya oleh pekebun kecil. Ke belakang ini memang ada syarikat-syarikat telah mula melaksanakan penanaman lada secara komersial, terutamanya di Semenanjung, di Johor dan di Sarawak ada satu syarikat besar nak memulakan langkah-langkah penanaman secara komersial. Dan berbalik kepada persoalan perbezaan industri kita dengan negara-negara pengeluar lain seperti Vietnam, India dan Indonesia. Kalau saya ambil perbandingan Vietnam for example. Vietnam rata-rata industri dia dipolopoli oleh syarikat besar yang dulu terlibat dalam industri rempah dan mulakan penanaman lada secara komersial. Dan untuk Malaysia, kita sekarang ni masih bergantung kepada pekebun kecil. Sebab saya cakap tadilah, sebab ini saja satu komoditi yang sesuai untuk mereka yang jauh di pedalaman. Jadi kalau kita tengok dari sudut kos pengeluaran, kos kita di Malaysia lebih tinggi berbanding dengan negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia. Jadi ini kita harus melangkah satu strategi yang berbeza. Mereka ni dia boleh mengeluarkan secara besar-besaran dalam kuantiti yang banyak dan kos yang lebih bersaing berbanding kita. Sebab itu dari sudut pemasaran,
kita lebih tertumpu kepada penghasilan produk berkualiti, produk hiliran, mempelbagaikan produk hiliran dan juga fokus kepada pasaran atasan ataupun niche market. Semacam contoh dia Jepun, Korea. Sebab pasaran ini yang mementingkan kualiti dan sanggup menawarkan harga yang berpatutan berbanding negara-negara lain. Itu perbezaan industri kita dengan mereka. Keluar. Baik. Baik, Tuan Vincent, kita tahu lada di Malaysia ni khususnya lada Sarawak sering juga dikaitkan dengan kualiti yang lebih bagus dan lebih premium. Jadi apa yang membezakan lada Malaysia dengan lada dari negara luar sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, Tuan? Okey. Terima kasih, Fan. Untuk lada Malaysia, kita dianugerahkan dengan iklim dan muka bumi ataupun bentuk tanah yang lain daripada Indonesia dan Vietnam. Walaupun perbezaan setiap tu mengikut iklim dari segi aroma, rasa, tapi kita mempunyai kelebihan lain. Satu, kita mempunyai satu kualiti ataupun standard yang telah kita bangunkan semenjak awal 80-an. Kemudian kedua, kita ada skim penggredan lada yang telah dipercayai oleh pihak pembeli ataupun pengimport di luar negara. Dan untuk menghasilkan satu standard, ia memerlukan masa yang lama dan juga kerjasama yang erat dengan negara pembeli. Di situ dia timbul keyakinan mereka terhadap kualiti kita. Dan kita juga menitik beratkan kepada amalan pertanian di peringkat huluan sekali. Macam penggunaan racun, penggunaan baja yang tidak ketahuan. Sebab kalau ini kita tidak jaga, jadi pembeli akan beralih kepada negara-negara lain yang harganya lebih rendah. Itu kelebihan kita. Selain itu, dari dulu sampai sekarang kita mendapat sokongan padu daripada kerajaan untuk industri ini sebab kita memberi manfaat langsung kepada pekebun kecil, terutamanya penduduk-penduduk kampung di luar bandar. Itu kelebihan kita lah. Dan untuk makluman puan, kita contoh lada Sarawak, kita telah daftarkan di bawah GI, Geographical Identification, semenjak tahun 2003. Dan sistem penggredan lada kita juga telah mendapat persijilan ISO sejak tahun 2013 dan telah kita sambung sehingga hari inilah. Itu kelebihan kita lah. Baik, Tuan Vincent, industri lada negara juga banyak bergantung tadi bila Tuan Vincent banyak beritahu kita bergantung kepada pekebun-pekebun kecil. Jadi adakah bentuk bantuan yang disediakan oleh kerajaan melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Lembaga Lada Malaysia bagi membantu pekebun kecil ni meningkatkan produktiviti atau menghasilkan lada yang lebih berkualiti dan meningkatkan pendapatan mereka? Apa pendapat Tuan Vincent? Ya, kita amat bertuah sebab kerajaan kita dari dulu sampai sekarang amat prihatin dan mengambil berat nasib pekebun-pekebun kecil, termasuk juga pekebun lada. Sebab rata-rata mereka ni ditinggal di luar bandar. Jadi kerajaan sentiasa memberi sokongan dan komitmen dari segi bantuan kepada pekebun-pekebun kita. Kerajaan, di antara bantuan yang diberikan kerajaan ialah seperti input pertanian untuk mereka mengurangkan beban kos pengeluaran mereka akibat kenaikan kos input. Selain itu, kerajaan juga memberi bantuan dari segi peralatan pertanian untuk membantu pekebun meningkatkan hasil atau meningkatkan kualiti hasil mereka di peringkat ladang. Jadi apabila pekebun dapat mengeluarkan produk berkualiti, jadi mereka akan mendapat pulangan yang lebih tinggilah dari hasil lada yang mereka hasilkan di peringkat ladang. Selain itu, kerajaan melalui MPB juga memberikan kursus pembangunan modal insan. Kita bawa juga pekebun-pekebun menghadiri kursus sama ada di bandar, di pusat-pusat tempat latihan yang telah kita tetapkan. Di samping itu, kita juga turun ke kampung-kampung dan membuat kursus in situ di kampung-kampung, dan juga kita buat kita panggil TOT, Transport Training, one-to-one khusus dengan pekebun di ladang. Kita tunjukkan kepada mereka cara penjagaan kebun yang baik, cara pembajaan, cara mengenal pasti penyakit dan kekurangan nutrien. Dan ini akan membantu meningkatkan pengetahuan mereka dalam pengurusan kebun. Selain itu juga kita selari dengan peredaran masa. Kita juga memperkenalkan teknologi dalam industri kita. Contoh dia sebab
kita menghadapi kekangan sumber terutamanya dari pegawai lapangan. Jadi sebab pekebun sekarang yang berdaftar dengan kita ada 39,000. Jadi pegawai pengembangan kita tak dapat cover semua tu. Jadi kita mewujudkan 3 apps, 3 aplikasi yang mana pekebun boleh guna 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maksud dia kita ada Dr. Lada, Nutri Lada dan juga Ladego. Okey. So Dr. Lada dan Ladego ni ialah untuk membantu pekebun mengenali penyakit atau simptom-simptom penyakit lada dengan menggunakan telefon pintar. Jadi dia akan mendiagnosis masalah kok tu dan memberi solusi kepada penyakit tu. Manakala Nutri Lada ialah untuk membolehkan pekebun mengenal pasti kekurangan nutrien pada pokok lada dan memberikan kita simptom lah. Berbeza Dr. Lada dengan Ladego. Dr. Lada is offline version. Ladego is online version. Di mana maksud dia kalau di pedalaman yang tak ada liputan internet, mereka masih boleh menggunakan apps ini. Dan untuk pembangunan di bawah RMK 13 ni kita akan upgrade lagi ketiga ni dan dicantumkan menjadi satu apps untuk memudahkan pekebun-kebun kita terutama yang di luar bandar. Jadi pendek kata tidak ada alasan untuk pekebun untuk tidak dapat mencapai kita. Sebab selain pertemuan fizikal, dia boleh ada kemudahan sebenarnya yang dia boleh gunakan pada bila masa, tak kira di mana lokasi mereka di Malaysia. Saya baru sebenarnya nak tanya mengenai teknologi terbaru yang digunakan untuk pekebun-pekebun. Jadi bila kita dah tahu dah sebenarnya ada teknologi aplikasi yang disebut tadi ada 3 Tuan Vincent. 3. Apa nama apps tadi? Dr. Lada, Dr. Lada, Ladego dan Nutri Lada. Nutri Lada. Jadi tak ada alasan lagi untuk mungkin kita selama ni bersemuka tapi melalui aplikasi lebih canggih sekarang ni untuk pekebun-pekebun dan juga pemain-pemain industri dalam sektor lada ni berfungsi. Saya baru dengar ada apps tu. Jadi maksudnya orang-orang yang terlibat dalam industri sajalah yang boleh capai aplikasi tu atau gimana? Sebenarnya aplikasi tu dia free untuk semua. Okay. Dia boleh download dari Android system ataupun iOS. Jadi asal dia mana-mana Malaysia dia boleh download. Canggih. Okey, baik. Baik Tuan, kita biasa juga mendengar dan juga mengenali lada ni dikenali sebagai rempah dalam masakan. Tetapi hari ni kita tahu lada juga digunakan dalam produk-produk lain seperti yang kita sebut tadi, ada lotion dan sebagainya. Jadi sejauh mana potensi ini boleh membuka lagi banyak peluang perniagaan dan juga sumber pendapatan baru kepada usahawan-usahawan tempatan di negara ini, dan bagaimana MPB sendiri membantu mereka mengembangkan produk yang berasaskan lada ini, Tuan Vincent? Okey, terima kasih Puan. Berkenaan dengan penghasilan produk dari lada ni, kita pegawai penyelidik kita sedang membuat pendidikan untuk membangunkan produk-produk berasaskan lada sepada dalam bentuk makanan ataupun bukan makanan. Seperti mana yang kita dapat lihat, ini sebahagian daripada produk dari lada yang berasaskan makanan. Selain daripada serbuk, dia juga ada sos lada, ada juga teh lada, kopi lada. Dan saya dimaklumkan di Johor dia ada cordial lada, rasa lada. Untuk jangka masa panjang, pegawai penyelidik kita juga buat penyelidikan untuk membangunkan produk-produk dalam bidang-bidang yang bernilai tinggi, macam nutraceutical, pharmaceutical, aroma terapi, dan juga minuman berbentuk khasiat ni, suplemen untuk tujuan ialah untuk memastikan untuk mewujudkan lebih banyak peluang dan juga permintaan untuk industri lada kita dan tidak bergantung kepada dalam bentuk penghasilan produk dalam bentuk biji dan serbuk saja. Jadi semakin industri kita berkembang, produk lada ni semakin suka kita lihat appearance dia dalam bentuk biji dan tu sebab dia dah bercampur menjadi produk yang bukan lagi dalam bentuk biji. Betul. Itu dan produk sini dia dari sudut nilai dan permintaan lebih stabil dan harga dia lebih tinggi berbanding dengan produk mentah yang masih dalam bentuk asal dari biji putih dan hitam. Kemudian bercakap berkenaan pembangunan industri, pembangunan usahawan tadi, PMKS Lada, di bawah rancangan Malaysia ke-12 kita telah berjaya membimbing 77 PMKS
lada, yang mana mereka ni telah menghasilkan 220 produk runcit, pelbagai jenama dan pelbagai bentuk produk, dan telah berjaya dipasarkan dalam dan luar negeri. Daripada jumlah tersebut, kita ada 11 PMKS yang kita boleh digelar mencapai tahap 4 dalam program penarafan keusahawanan lada kita. Taraf 4 ni maksud dia berupaya, produk dia ni berupaya memenuhi standard yang ditetapkan di peringkat antarabangsa dan membolehkan produk mereka ni dipasarkan ke luar negara. Jadi 77, 11 mencapai tahap 4. Sebab dalam peringkat khusus kita tarafkan setiap PMKS tu mengikut tahap 1, 2, 3 dan 4. Kalau dia mencapai 4, maksud dia dah mencapai tahap antarabangsa. Produk dia memenuhi standard yang ditetapkan. Okay. Selain itu, kita juga memberi bantuan dan bimbingan kepada PMKS yang kita bangunkan inilah di seluruh Malaysia. Di antara bantuan yang kita beri adalah dalam bentuk khusus, pendedahan, peluang perniagaan dan juga skim pembiayaan mesin pemprosesan untuk memastikan mereka ni boleh mengeluarkan produk-produk mengikut jenama masing-masing. Baik, Tuan Vincent, kita tahu dalam keadaan pasaran antarabangsa yang juga semakin menitik beratkan aspek kualiti, keselamatan makanan, kebolehkesanan dan juga kemampanan. Jadi apa strategi MPB untuk memastikan lada Malaysia terus kekal relevan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa, Tuan? Ya, terima kasih. Yang penting ialah kita harus berupaya mengeluarkan produk yang dapat memenuhi standard antarabangsa. Sebab kita bukannya negara pengeluar berkos murah, kos kita tinggi. Itu sebab kita tak boleh bersaing dengan negara-negara pengeluar lain yang mana dapat mengeluarkan kuantiti yang banyak dengan kos yang jauh lebih murah daripada itu. Menyadari hakikat ini, dan kita juga perlu mengambil kira bahawa kita perlu memberikan pulangan yang setimpal ataupun berpatutan kepada pekebun kecil ini untuk memastikan mereka terus kekal dalam industri, sebab sebahagian mereka ni ataupun pekebun kecil ni bergantung hidup sepenuhnya kepada hasilan lada ni untuk menjana ekonomi mereka di luar bandar. Menyadari hakikat ini, kita telah merangka pelbagai strategi apapun yang menyeluruh, bermula dari aspek penanaman sehinggalah kepada pemasaran. Di peringkat huluan, kita akan terus memberikan latihan yang berterusan dengan memperkenalkan teknologi-teknologi terkini supaya pekebun kecil ini tidak ketinggalan dari arus teknologi. Dan kita menggunakan teknologi ini untuk memudah cara dan meningkatkan keberkesanan pengurusan kebun mereka. Okay. Selain itu, kita juga mengenalkan automasi dan mekanisasi untuk para pekebun. Contoh, kalau dulu dia meleraikan lada ni secara manual. Sekarang kita dah mula memperkenalkan pelerai lada dengan mesin, sama ada menggunakan petrol ataupun elektrik. Kemudian kita juga dalam peringkat akhir untuk menguji laksana ataupun peringkat akhir penyidikan penanaman lada secara fertigasi. Okay, di mana kebun tradisional ini kita perkenalkan sistem fertigasi untuk pembajaan dan pengairan. Dan ini membantu mereka terutama apabila cuaca kering. Jadi sistem pengairan yang konsisten ataupun dikawal sepenuhnya oleh pekebun. Mungkin orang bertanya, macam mana kalau kawasan pedalaman tidak ada elektrik? Betul. Itu tak ada masalah sebab kita ada juga package untuk yang menggunakan solar ataupun the worst case scenario menggunakan gravity. Sebab kebanyakan di luar bandar, terutama di Sarawak, kebun-kebun ni di kawasan berbukit. Betul. Jadi dengan adanya sistem irigasi yang mudah dan untuk dioperasikan oleh kebun kecil, jadi akan sedikit sebanyak dapat membantu mereka menguruskan kebun, meningkatkan keberkesanan pengurusan kebun mereka dan juga mengurangkan kos terutama pengairan dan pembajaan. Dan untuk menarik golongan muda dan syarikat berkecimpung dalam penanaman lada secara komersial, kita juga sedang membangunkan
sistem penanaman lada secara IoT. Di mana sistem ni berbeza dengan vertigasi ialah sistem ni dikawal sepenuhnya oleh smartphone, menggunakan smartphone dari sudut analisa tanah, sensor, pembajaan dan juga kawalan nutrien lada. Jadi dengan adanya sistem ini, pekebun golongan muda boleh dapat menarik minat golongan muda dan syarikat untuk melabur dalam penanaman lada secara komersial, terutamanya di bandar-bandar. Kalau ada di bandar-bandar, kita boleh guna sistem ini. Dan selain itu, kita juga memperkenalkan teknologi hyperspektra untuk pegawai penyidik kita membantu untuk mengenal pasti tahap kesihatan kebun lada tu. Di mana sistem hyperspektra ni diterbangkan menggunakan drone. Dia akan scan keseluruhan kawasan kebun dan data yang diperoleh dapat membantu kita mengenal pasti pokok individu yang bermasalah, sama ada dia simptom awal serangan penyakit ataupun kekurangan nutrien. Menggunakan drone. Drone akan beri kita data-data mana pokok yang memerlukan perhatian khusus, sama ada disebabkan simptom penyakit ataupun nutrien lada. Jadi kawalan boleh diberikan kepada pokok tersebut. Kalau sebelum ini apabila satu pokok menunjukkan simptom, keseluruhan kebun tu kita rawat. Jadi itu menambah kos. Jadi dengan adanya teknologi ini, kita boleh fokus kepada perawatan kepada pokok yang bermasalah saja, bukan keseluruhan. Sebab dalam satu kebun kalau ada 200 pokok, mungkin 1-2 yang bermasalah. Jadi keupayaan kita untuk mengenal pasti penyakit awal dapat membantu mengurangkan kerugian ataupun membentong sesuatu masalah tu dari terus merebak. Dan buat masa ni, pegawai penyidik kita menggunakan sistem ini untuk membantu pekebun-kebun menentukan tahap kesihatan kebun-kebun mereka menggunakan teknologi ini. Okay, baik, Tuan Vincent, industri lada banyak dibangunkan oleh generasi perkebun terdahulu kan. Jadi bagaimana pula MPB kali ini memastikan agar generasi dan juga pelapis muda yang bersedia untuk meneruskan industri ni, dan pada masa depan mereka ni, golongan muda ni dan juga sektor swasta dapat melihat lada sebagai satu bidang yang mempunyai masa depan. Bagaimana, Tuan Vincent? Terima kasih, Puan. Untuk saya harus betul satu cabaran untuk kita menarik golongan muda terlibat dalam sektor pertanian terutamanya sektor lada. Disebabkan beberapa faktor lah, sebab satu, tarikan kerja yang lebih menarik di bandar, dan kebanyakan golongan muda dia tak berapa selesa mungkin di bandar sebab tak ada tarikan. Tapi menyedari hakikat itu sebab kita memfokuskan pada pembangunan teknologi tadi macam vertigasi, IoT dari sudut penanaman. Jadi pekebun tidak perlu membanting tulang macam bapa mak mereka zaman dulu. Jadi menggunakan telefon pintar untuk mengusahakan tanaman. Jadi kita juga tak mau ketinggalan. Teknologi ini sebenarnya dah digunakan di sektor pertanian lain dan kita kembangkan kepada sektor lada. Apa yang kita buat sekarang ialah kita cuba, pegawai penyidik kita cuba mempakejkan teknologi IoT tersebut supaya dia mudah diperoleh pada kos yang berpatutan mengikut kemampuan peserta. Selain itu, kita juga nak memastikan pendapatan yang mereka perolehi daripada lada ni setimpal dengan penglibatan mereka dalam bidang-bidang lain. Contoh, kalau sekarang Malaysia menetapkan gaji minimum ialah 1,700. Jadi untuk memastikan pekebun golongan muda ni, sekiranya mereka berterlibat dalam penanaman lada, bilangan pokok yang lada yang perlu mereka tanam ialah dalam 700 pokok. Bagi memastikan mereka mendapat pendapatan 1,700 sebulan. Itu pada harga sekarang, dengan ambil kira harga lada hitam sekarang ialah RM25,000 satu tan ataupun RM25 per kilo. Kalau mereka menghasilkan lada putih, harga dia adalah dalam RM37,000 per tan atau RM37 sekilo. Jadi itu salah satu faktor yang kita boleh menarik minat golongan muda. Dan of course engagement ataupun engagement yang berterusan terhadap golongan-golongan ini perlu bagi mewujudkan minat dari peringkat awal lagi kepada mereka untuk terlibat dalam
penanaman lada ni. Baik Tuan Vincent, kita sampai dah kepada soalan yang terakhir, walaupun sebenarnya banyak lagi kita nak kupas mengenai lada ni. Pada pandangan Tuan Vincent, apa persepsi yang perlu diubah bagi memberikan dimensi baru terhadap industri lada negara, memandangkan kita ramai beranggapan industri lada ni ialah industri yang tradisional kan. Jadi mungkin apa pendapat Tuan Vincent dengan perkara ini? Ya, terima kasih Puan. Jadi untuk mengubah persepsi, terutamanya menarik minat golongan muda ni, itu kita kena tunjukkan potensi industri lada ni. Kalau kita tengok bermula dari hiliran, produk-produk hiliran yang berpotensi dikeluarkan dari hasil pada lada ni, bukan hanya makanan, tetapi juga kita melangkah kepada sektor-sektor lain yang dulunya asing bagi kita. Sebagai contoh aromaterapi, nutraceutical dan pharmaceutical. Dan nilai industri ini adalah tinggi. Okay? Jadi apabila kita berupaya mewujudkan nilai pulangan yang lebih tinggi, dia akan diterjemahkan kepada peringkat huluan, di mana mana-mana pihak ataupun pihak golongan muda yang berkecimpung dalam penanaman lada, dia boleh mendapat pendapatan yang signifikan, yang boleh dia bergantung harap secara tetap. Sebab itu dari sudut pemasaran kita lebih memfokuskan kepada pasaran atasan supaya kita tak bergantung kepada pasaran terbuka ni. Betul. Mana pasaran terbuka ni lebih kepada persaingan dengan negara-negara keluar berkos rendah. Apabila kita dapat menjual kepada pasaran atasan, pulangan yang diterima semestinya tinggi. Jadi itu kita terjemahkan kepada pihak industri lada, terutamanya pekebun lada, belia-belia ni yang kita nak tarik minat tu. Dan of course industri ni kita harus berubah selari dengan perubahan teknologi. Di situ kita secara beransur-ansur memperkenalkan teknologi dalam semua peringkat industri lada kita. Dan untuk masa hadapan kita juga akan melihat kepada pensijilan untuk produk-produk yang kita hasilkan. Kalau sekarang kita ada ISO, ada GMP, ada GI, ada HACCP dan halal. Di bawah projek RMK 13 ni, kita akan mendapatkan pensijilan FSSC 22,000, iaitu untuk pensijilan makanan yang paling tinggi yang diterima di peringkat antarabangsa. So itu tujuan dia untuk memastikan kualiti produk kita mendapat penerimaan yang luas di pasaran antarabangsa. Baik, Encik Vincent, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ni, saya nak tanyalah barang-barang yang di depan saya ni boleh didapati di kedai-kedai pasaraya biasa ataupun ada di online ke bagaimana? Mungkin ada yang berminat untuk mendapatkan produk-produk yang ada di depan kita ni. Bukan di depan je, di belakang saya pun rupanya ada. Rajin tim produksi hari ni disusun sampai dekat belakang ni. Mungkin boleh terangkan sedikit. Okey. Ini produk hasil daripada keluaran PMKS Lada, dan produk ni boleh didapat di semua pasaraya, di Ion contoh dia, di grocery, semua tu. Dan juga boleh diperoleh secara online. Okey. Dan kita juga apabila menyertai pameran, kita bawa setiap PMKS ni untuk pameran dan jualan produk-produk mereka. Dan sekiranya ada yang berminat nak mendapat produk tapi menghadapi kesukaran, boleh berhubung dengan pihak lembaga. Kita boleh berikan senarai-senarai PMKS yang menjual produk-produk yang kita bawa hari ini. Baiklah, Tuan Vincent, terima kasih kerana banyak perkara yang telah kita kupas pada hari ini mengenai lada. Sebenarnya kalau nak dikupas mungkin tak cukup masa yang diberikan. Terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha, Encik Vincent Sawat, Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama podcast Suara TV. Dan kita tahu jelas bahawa lada bukan sekadar rempah yang kita gunakan dalam masakan, tetapi mempunyai nilai ekonomi dan juga potensi keusahawanan dan ruang yang besar untuk terus berkembang. Kepada semua penonton Suara TV, teruskan bersama-sama kami di podcast yang akan datang. Terus layari kami di podcast Suara TV di Facebook, Instagram, TikTok, Thread dan juga Facebook. Jumpa lagi di episod akan datang. Untuk itu, sekian dahulu daripada saya, Janah Jalidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.